saya Mr. Leo sini. Mari kita tengok Form 2 Matematik bab 3 rumus algebra. Sekarang saya nak jadikan X saya sebagai perkara rumus. I want to make my X become the subject. Artinya nak cari X. So macam mana nak cari X? Contohnya soalan pertama, X sudah kat sebelah kiri. So langkah pertama dia adalah pindahkan yang bukan X ke sebelah sana dahulu. That's langkah pertama. So 5X masih 5X. Negatif, kalau you pindah sana, tolak jadi tambah. Siap langkah pertama. Langkah kedua, nak cari X. Sini panggil darab. Pindah sana ke bawah jadi bahagi. Siap. Tahap pertama. Jenis kedua, kalau ada pecahan macam mana buat. Kalau you nama pecahan, langkah pertama, kena buat darab silang. Darab silang artinya 5 darab ke atas, 3 darab ke atas. Cross multiply. Darab silang. 5 darab ke atas. Begini rupanya. Letak ke hadapan. 3 darab sana, letak dah hadapan juga. Buka kurungan, kembangkan, expand. Masa you kembangkan, darabkan 5 masuk. Darab 5, darab 5. Sini bersama, darab 3, darab 3. So, apa yang you dapat? Darab 2 dengan 5 darab 10, dapat 5X yang kedua. 3 darab 4, 12. 3 darab 2, dapat 6Y. Siap sampai sini, kita nak cari nilai X. Nak cari, bukan nilai X, nak ungkapkan X. Kalau nak ungkapkan X, langkah yang seterusnya, kena cari X. Saya tak sentuh dia dulu. Saya pindah 10 ke sana. Kalau you pindah 10 ke sana, 10 ini adalah positif. You pindah sana, dia akan jadi negatif. Kena tolak. 12 tolak 10 tambah 6Y. Nampak? Tambah jadi tolak. Lepas tolak, dapat jawapan 2 tambah 6Y. Langkah seterusnya, you nak cari X, negatif tak boleh tulis. Sebab kalau nak cari X, X kena positif. Macam ini. Tak boleh ada negatif. So, apa saya buat? Saya hilangkan negatif. Macam mana hilangkan negatif? Semua benda saya darab dengan negatif. Artinya, saya tukar dia punya simbol. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Nampak? Semua terbalik. Nampak? Semua simbol dia terbalik. Lepas tu, barulah kita pindah 5 ke sana. Menjadi bahagi. Atas pindah bawah bagi. Siap. Itulah X. Sini tak ada X lagi. Siap. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.